Okay, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Haji Hero. Okay, hari ni nak buat sikit pasal motor Dash 125 ni. Aku dah pakai lama dah. So, kita nak tengok. Aku nak tukar, buat video pendek je. Nak tukar plug. Plugnya dekat dalam ni. Okay. Alright, ini plug yang kita nak tukar nanti. Kita cabut kabel dia, nanti kita tukarkan plug baru. Okay, ni nama NGK. Okay, harga dia murah, dalam RM8 macam tu. RM8. So tools yang kita guna, tools Cozy ni, tool Cozy size 12mm. Memang khas untuk tukar plug punya. Mudah sikit. Okay, so ini dia. Ush, teruk juga. Pelik lah. Siapa jadi macam ni? Tepi dia banyak kesan minyak hitam lah. Ni kalau kita tengok, kalau leaking ni, kalau macam ni biasanya minyak hitam lah, pelik juga. Tak tahu daripada minyak luar ke. Ini yang lama. Ini yang baru. Okay, jom kita masuk yang baru. Kita tengok. Agak-agak kurang dah. Kenapa jadi macam ni? Dia jadi ada minyak hitam dekat sekeliling plug tu. Ke sebab kabel plug tak tutup rapat? Tapi bila tengok balik, tak adalah sampai ke dia punya depan tu. Dia bahagian keliling-keliling je. Dia tak sampai dekat bahagian sini. Kat depan tu. Agak-agak apa dia? Cuba komen sikit. Okay, alright guys. Settle pasang dah. Kita tengok sekejap. Kita tengok sekejap. Bismillah. Okay. Okay, so macam motor aku ni, dia ada problem sikit dekat bahagian clutch. Sebelum ni pernah tukar satu set clutch. Lepas tu dah lama sikit, dia ada problem dekat bahagian apa tu, kan dia ada dua kan, satu belah sini dengan belah kanan dengan belah kiri kan. So dia, kalau tak silap aku, dia problem belah kiri, komen kata. So belah kiri tu dia ada macam longgar sikit, so dia bunyi ketak sikit. Buat masa ni tak ada modal lagi. So aku biarkan dulu. Kalau ada modal baru repair. Okay, sampai situ saja. Assalamualaikum.